membawa Kristus kepada bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa kepada gereja Tuhan. Perkahwinan di dalam kerajaan Tuhan. 6 November 2025. Lukas bab 20 ayat 27 hingga 40. Beberapa orang Saduki yang mengatakan tidak ada kebangkitan datang kepada Yesus lalu bertanya, "Guru, Musa menulis untuk kami bahawa jika seseorang lelaki meninggal dunia tanpa anak, saudara lelakinya patutlah berkahwin dengan balunya dan memanjangkan zuriatnya. Ada 7 orang adik-beradik lelaki yang sulung berkahwin, kemudian meninggal dunia tanpa anak. Yang kedua berkahwin dengan balunya, kemudian yang ketiga dan seterusnya sampai kepada ketujuh saudara itu. Semuanya meninggal dunia tanpa anak. Akhirnya, wanita itu pun meninggal dunia. Pada hari kebangkitan, isteri siapakah wanita itu kerana ketujuh-tujuhnya pernah mengahwininya?" Yesus menjawab, "Orang dunia zaman ini berkahwin dan dikahwinkan, tetapi mereka yang layak dibangkitkan daripada kematian dan hidup pada zaman yang akan datang tidak berkahwin dan tidak dikahwinkan. Mereka itu seperti malaikat dan tidak boleh mati lagi. Mereka menjadi anak Allah kerana mereka telah dibangkitkan. Musa telah menjelaskan bahawa orang mati akan dibangkitkan. Dalam kisah berlukar yang bernyala, Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Dia bukan Allah orang mati tetapi Allah orang hidup kerana semua hidup pada Allah." Beberapa orang ahli Taurat berkata, "Guru, betul jawapanmu." Mereka tidak berani menyoalnya apa-apa lagi. "Adakah saya masih lagi berkahwin dengan orang yang saya cintai di syurga?" Yesus berkata tidak, dan ini membimbangkan ramai orang. Mereka membayangkan kehidupan abadi ini agak sunyi dengan beberapa sahabat sahaja. Perkara ini tidak indah jika dibandingkan dengan kehidupan di dunia ini. Ini hanyalah satu contoh di mana orang ramai cuba membayangkan dunia yang akan datang. Tuhan memberitahu kita sesuatu yang kita tidak tahu, contohnya perkahwinan. Dengan cepatnya, kita membayangkan kehidupan yang sama tetapi dengan kekurangan sesuatu yang baik. Sudah tentu ini tidak menyenangkan kita. Nampaknya masalah ini berada di pihak kita dan bukan pada Tuhan. Kita lupa bahawa Tuhan yang pemurah hati tahu kesukaan dan nikmat kita. Mengapa tidak pula kerana Tuhan yang mencipta kita? Jadi, jika Tuhan mengurangkan sesuatu yang baik, sudah pasti ia akan digantikan dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Kita belum tahu apakah penggantinya, tetapi kita pasti ia adalah sesuatu yang menakjubkan. Inilah sifat Tuhan. Dia mengambil air dan menggantikannya dengan air anggur, menambahkan bekalan makanan seorang budak kecil untuk memuatkan 5,000 orang. Tuhan menggunakan roti dan air anggur untuk memberi kita anugerahnya yang paling besar, iaitu dirinya sendiri. Jadi kita tidak perlu bimbang tentang kehilangan orang yang kita kasihi. Faktanya ialah Tuhan akan memberi kita sesuatu yang pastinya lebih baik kerana Dia begitu mengasihi kita. Yesus mati dan bangkit semula demi kita untuk menyelamatkan kita daripada kejahatan dan membawa kita dengan selamat ke dalam kerajaan-Nya. Kita tidak usah membayangkan tentang kekurangan dari yang terbaik. Kita berdoa, "Tuhan, saya tidak tahu rencana Engkau tetapi yakin ia memang indah. Terima kasih. Amin."